Ramai yang tanya saya, emas jenama lain dengan public gold ini apa beza? Jawapan saya simple je. Semua emas pun okey, asalkan emas tu tulen. Tapi kalau beli emas untuk simpan nilai dan nak mudah jual balik nanti, ada beberapa benda penting yang kita perlu tengok. Yang pertama, tuan-puan, harga per gram murah. Yang kedua, spread atau susut nilai rendah. Yang ketiga, stok mudah dapat, tak perlu tunggu lama. Yang keempat, cawangan jual beli banyak. Dan yang kelima, tuan-puan, syarat jual beli tak cerewet, tuan-puan. Sebab itu sebelum beli emas, jangan tengok design atau packaging je. Kita kena tengok juga mudah tak nak berjual balik nanti. Kalau bajet belum besar, boleh mula kumpul emas sikit demi sikit dulu melalui akaun emas GM. Tak perlu tunggu kaya untuk mula. Yang penting, mula simpan gram yang pertama hari ini, tuan-puan. Jadi tuan-puan dah jelaskan penjelasan saya. Kalau tuan-puan berminat nak simpan emas, tuan-puan boleh isi borang setup di bawah ini. Saya akan guide tuan-puan satu persatu untuk mulakan simpanan emas. Semoga bermanfaat.